Ya. Sebab yang tu lah, yang mungkin Datuk Mufti tengok daripada segi. Contohlah di sini, saya tunjuk tadi di sini kita tidak ada baca doa. Kan, selalunya saya attend majlis yang sebegini ada upacara ustaz orang akan bangun baca doa. Dan kami pun saya turut angkat tangan baca doa. Kalau Mufti tengok dalam WhatsApp ke internet ke, tentu anak pada talent pun angkat tangan semasa ustaz di sana membaca doa untuk orang Islam di Patani, dia angkat tangan pula, dia tak ada tangan. Tapi hari kehadiran Mufti tak ada baca doa. Jadi di perayaan Songkran dan Tantung biasa kita akan buat, ni saya nak clarify face to face dengan Datuk Mufti. Sebab kalau kita nak tulis dalam internet nak lawan tu mungkin tak dapat nikmat dia kan. Kita face to face. Macam dalam tu kita akan buat setiap orang muda dia akan start dengan baca ni lah, baca nama lah kan. Baca nama sambil akan give blessing. Habis give blessing habis. Kita memang macam tu. Dari dulu lagi, daripada zaman muda lagi memang macam tu. Jadi jangan lihat bahawa yang tu adalah agama. Tapi actually yang Songkran tu tahun baru kan, merayakan tahun baru. That's why saya kata kenapa tahun baru kita tak buat dekat rumah atau tak buat di padang bandaran. Kerana komuniti kita tak boleh berkumpul. Kita boleh kumpul di buat. Kalau di Thailand senang, mereka buat di padang bandaran, tak melibatkan sami-sami buat. Tapi kalau dibuat kita kena melibatkan sami. Selepas acara yang tu, kita akan panggil pemimpin kita untuk datang memberi ucapan. Dan yang ini dihalang kerana fatwa Mufti. Okey? Lepas tu saya pernah menghadiri Maulidur Rasul sebagai barakat. Dalam barakat tu saya dijemput. Di mana? Di mana? Di KL, di Johor. Dan di Johor ada orang siap yang mendapat anugerah Maulidur Rasul. Orangnya masih hidup lagi. TSP, Tuan Mit, mendapat tokoh Maulidur Rasul bukan Islam. Ini bermaksud Islam tidak membezakan, walaupun Maulidur Rasul adalah hari kelahiran Nabi Muhammad, tapi orang bukan Islam telah diberi ketokohan itu kerana sebagai seorang polis yang berintegriti maka diberikan. Sekarang orang yang itu ada di Kelantan, IPK Kelantan, hidup lagi. Anugerah itu pun ada. Jadi benar-benar sebeginilah yang menyebabkan orang bukan Islam rasa hati-hati kan, rasa hati-hati perbezaan yang macam ni. Tambah-tambah lagi datang kepada pejabat agama yang tertinggi, pejabat Mufti kan. Jadi Mufti kena verify. Kadang-kadang kita sumber tu tak boleh ambil daripada internet. Internet kadang-kadang dia essence tu kita tak dapat. Kalau boleh dapat bersembang dengan ketua SAMI kita, bersembang dengan pemimpin seperti saya, pemimpin masyarakat, bersembang dengan orang-orang sekeliling, mungkin kita akan dapat pandangan yang lebih clear. Okey, terima kasih. Okey, saya tak tahu ada tadi satu soalan terlepas tentang hudud. Saya tak tahu saudara baru datang ke datang lebih awal ni? Dari awal. Tadi hudud saya jawab dah. Tadi bukan saya jawab hudud. Dia jawab hudud. Okey. Saya tak tahu macam ni saya kata bila kita buat pandangan tentang Songkran yang dulu Songkran memang ada dalam fatwa Perlis. Dia bukan mengkhususkan kepada pemimpin, saya sebut tadi. Dia menyebut secara umum orang Islam tidak menyertai perayaan agama orang lain. Seperti mana orang lain tak boleh dipaksa menyertai perayaan agama orang Islam. Manusianya dia jadi harmoni. Saya nak sebut tentang harmoni. Bukan kerana kita harmoni kerana saudara telah menyertai perayaan saya, ataupun saya menyertai perayaan saudara maka kita telah jadi harmoni. Tak. Itu bukan sebab manusia harmoni. Manusia harmoni ialah kerana saudara menghormati kewujudan saya menghormati kewujudan saudara. Saudara menghormati hak saya beragama, saya menghormati hak saudara beragama. Kerana kalau kita nak suruh semua orang pergi raya agama ni, jadi payah, semua orang tak boleh buat. Macam saya tak akan mulakan majlis tadi dengan bacaan doa kerana
Saya menghormati, bukan semua orang mungkin setuju dengan saudara. Mungkin ada orang, mungkin dia rasa tak selesa, tiba-tiba majlis panggil orang bukan Islam, start dengan cara baca doa umpamanya. Kerana saya meraihkan kepelbagaian perasaan itu. Kita ada differences di sudut feeling. Maka macam itulah juga orang Islam ni, dia ada kadang-kadang feeling dia tu macam susah sikit. Macam pemimpin ni bila dia pergi di dalam wad tu. Macam juga kalau orang, walaupun ada orang boleh terima, tiba-tiba satu orang pemimpin agama, katalah di US kan, Obama masuk dalam masjid, jadi isu Donald Trump. Kalau sekiranya di negara lain pemimpin utama dia masuk ke dalam masjid, jadi isu. Sebab walaupun mungkin dia tak masuk Islam, tapi menimbulkan persepsi. Menimbulkan persepsi itu sukar. Jadi dengan itu saya mencadangkan dua perkara. Songkran ini bukan kita ambil, memang kita refer kepada buku. Tapi tak apalah kalau saudara kata tu, mungkin kita boleh panggil saudara untuk terangkan apa songkran tu. Untuk mungkinlah untuk penerangan kedua. Tapi kita memang rujukan yang bagus. Yang kedua ialah ini adalah soal persepsi. Persepsi ini susahlah. Sebab tu yang saya kata, kalau saya nak buat ceramah macam ni, saya buat di Masjid Alwi umpamanya. Kemudian saya jemput saudara-saudara datang. Saudara pun susah nak datang. Saudara tak masuk Islam, tapi orang lain kata, apa cerita pergi masjid pula ni? Kan? Jadi saya pilih tempat begini. Itu saya kata kat Bampai, saya pun mungkin akan pergi ke rumah Tok Kong, senang, supaya tak timbulkan persepsi. Saya pergi tak adalah sebab saya orang tahu saya mufti, takkan pergi masuk Tok Kong Sayong lah. So jadi soalannya, kalau saudara kata itu, saya cadanglah dari segi politik lah, untuk menghilangkan kontroversi tu. Kalau boleh di move ke satu tempat yang pemimpin tu pun boleh datang, dan kemudian rakyat pun boleh datang, supaya tak lagi terlalu beban kepada dia. It's okay saudara, umpamanya kata saudara, kalau saudara baca doa pun tak semesti dia angkat. Ada dalam riwayat, dalam tidak begitu kuat, tapi dalam riwayat, maksudnya ada Nabi Muhammad pernah datang Kristian daripada Najran, dan apabila sampai waktu semayang, mereka jumpa Nabi Muhammad dalam masjid. Lalu mereka minta nak semayang, nak doa cara Kristian, sebab waktu semayang mereka. Kristian Najran dia ikut time. So Nabi Muhammad benarkan. Pasal dia pemimpin nombor satu, dia benarkan. Di hadapan dia berlaku benda itu. Okey. Jadi soalannya ialah, saya rasa benda tu teknikal lah ke depan ni. Bukan ada, saya ingat kalau orang Islam tak rayakan Christmas, orang Kristian tak rayakan Hari Raya Islam, tak apa. Tapi jangan orang Islam pergi kacau majlis orang bukan Islam, orang bukan Islam kacau majlis orang Islam, ataupun lawan kutuk mengutuk. Dulu orang Melayu tak pernah ada ni, yang senior-senior ni, bukan ada ni, dulu kita ada kongsi raya kan, dia yang dekat-dekat kan, tak pernah ada kongsi raya. Tapi orang Melayu dan bukan Melayu, Muslim, orang Islam dan bukan Islam dulu lebih harmoni di kampung, cakap pun sekali, makan sekali semua. Sekarang ni macam-macam, kongsi raya lah, macam-macam, tapi tak harmoni, selalu bergaduh kan, baju apa lagi, kuning merah apa semua kan. So macam-macam. Sebab apa? Kerana dia bukan soalan itu. Persoalannya ialah bagaimana kita, yang penting untuk hubungan antara kita ini ialah mengiktiraf hak, bukan menyertai antara satu sama lain. Saya tahu ada Christmas nanti, saya iktiraf hak dia. Jangan ganggu dia, dia cuti. Jangan ambil tinggal, jangan pula menghina dia pada hari perayaan dia. Itu lebih penting daripada saya hadir, tapi di belakang saya cakap lain. Because politicians, the ground of politics is compromise, but the ground of religion is principle. So agama di atas prinsipal. Prinsipnya jangan kacau. Prinsipnya hormat. Itu penting. Tapi soalan saudara, saya faham. Kami mau pemimpin datanglah.
So kita nak memudahkan pemimpin datang tu, so saudara adjust sikit supaya dia pun mudah datang ke depan. Itu pandangan saya. Tak apa, nanti kita boleh bincang lain tajuk tu. Dan dia mungkin supaya adjust sikit lah supaya dia datang, supaya orang tak kata apa ni MB dah masuk kuil. Jadi mungkin dia tak buat apa pun, tak salah apa pun, tapi persepsi yang dia nak jawab tu jadi susah. Bukan kata orang Siam tak bagus ke apa, dia tak ada kaitan kepercayaan lah, soal kepercayaan. Okey, ada